Dalam budaya Melayu, setiap rumah tradisional ada bilik. Setiap bilik ada fungsi tersendiri. Begitu juga komputer. Setiap komponen mempunyai peranan penting. Hari ini kita akan perhatikan CPU dan komponen dan tawakis. Bukan sekadar mesin, tetapi satu sistem yang berfungsi seperti budaya dan kehidupan kita. Pagi hari, minum sirap limau, tengok burung terbang di awan biru. Komputer bijak, ilmu maju, tradisi dijaga, teknologi terpujuk. CPU atau Central Processing Unit ialah otak komputer. Ia mengawal semua arahan operasi dan logik sistem. Dalam budaya Melayu, CPU boleh diibaratkan sebagai ketua kampung atau tok dalang dalam wayang kulit. Semua keputusan dan pergerakan bermula dari sini. Tanpa CPU, komputer hanyalah rangka kosong seperti kampung tanpa pemimpin. Bunga melur harum wangi ditanam di tepi anak sungai. CPU bijak memproses data, ilmu dan teknologi bersatu. RAM ialah ingatan sementara. Ia tepat tetapi hanya sementara. Seperti cerita rakyat di pasar malam, cepat mencapai cerita tetapi hilang selepas tamat. Yang kedua ialah motherboard. Motherboard adalah tulang belakang komputer. Semua komponen disambungkan padanya. Sama seperti struktur rumah Melayu tradisional yang menyambung atap, tiang dan dinding. PSU adalah power supply di mana membekalkan tenaga seperti api dapur kayu yang menghidupkan suasana rumah dahulu untuk memastikan semua proses berjalan dengan lancar. Storage pula menyimpan data jangka panjang ibarat kitab lama atau salah silap keluarga, menyimpan sejarah dan maklumat penting dalam generasi yang akan datang. Siang hari memetik bunga raya, malam hari berbual di belanda. Yang cepat seperti cerita storage simpan ilmu sepanjang masa. Teknologi tidak memadam budaya, sebaliknya mengangkatnya. Dengan ini, corak tradisi dapat didigitalkan tanpa kehilangan identiti. Walau terbang tinggi di angkasa, burung tempua pulang ke sarang. Tradisi dan teknologi bersua, masa depan cerah, ilmu gemilang. Kami akan melakukan pembukaan dan pemasangan tawakis. Casing atau tawakis ialah bekas yang menempatkan dan melindungi semua komponen komputer. Ia juga membantu dalam pengurusan kabel dan aliran udara supaya komponen dapat beroperasi dengan lebih baik. Rekaan casing yang baik boleh meningkatkan pendudukan dan keselamatan komponen. Cooling system atau sistem penyejukan seperti kipas dan heatsink digunakan untuk mengawal suhu komponen komputer. Komponen seperti CPU dan GPU akan menghasilkan haba semasa beroperasi. Penyejukan yang baik membantu mengelakkan komputer menjadi panas dan rosak. Di sini adalah tempat storage di mana storage digunakan untuk menyimpan data secara kekal seperti sistem operasi dokumen, gambar dan video. Hard disk mempunyai kapasiti besar tetapi lebih perlahan manakala SSD lebih pantas dan menjadikan komputer boot serta membuka aplikasi dengan lebih cepat. CPU atau prosesor. CPU atau prosesor ialah otak komputer yang bertanggungjawab memproses arahan daripada pengguna dan perisian. Semua pengiraan dan keputusan dilakukan oleh CPU. Prestasi komputer sangat bergantung kepada kelajuan dan keupayaan prosesor ini. RAM, Random Access Memory. RAM ialah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan arahan yang sedang digunakan oleh komputer. Apabila komputer dimatikan, data dalam RAM akan hilang. Lebih besar kapasiti RAM, lebih banyak aplikasi boleh dijalankan serentak tanpa komputer menjadi perlahan. Motherboard. Motherboard ialah komponen utama dalam tower case yang berfungsi sebagai tempat semua komponen lain disambungkan. Ia membolehkan CPU, RAM, storage dan kad tambahan berkomunikasi antara satu sama lain. Tanpa motherboard, komputer tidak boleh berfungsi kerana tiada sambungan antara komponen.
Listen je, itu telaga. Ikan terlompat, riang bermain. Ilmu budaya dan teknologi jaga. Masa depan gemilang kita capai bersama. Sekian, terima kasih.